platform media sosial harus bertanggungjawab atas segala kes-kes scam dan penipuan-penipuan yang terjadi kepada rakyat Malaysia yang mengakibatkan kerugian yang banyak. Sekarang ni masalahnya tak ada orang lagi yang saman platform media sosial ni. Dalam pengalaman saya menyiasat kes scam, banyak kes scam yang terjadi akibat daripada rakyat Malaysia melayari platform media sosial. Dia masuk dalam platform media sosial tu, dia kena scam dengan orang dalam platform media sosial tu. Kesimpulan dia kat sini, Rahman nak bagi tahu, platform media sosial itu anda harus bertanggungjawab atas kejadian-kejadian dan insiden rakyat Malaysia kena scam. Kau jangan lepas tangan. Kau yang biarkan scammer duduk dalam platform kau, kau yang biarkan scammer tu upload posting-posting palsu, berita-berita palsu tu, kau yang membenarkan scammer-scammer ni menyamar jadi orang lain, engkau yang membenarkan dia duduk dalam rumah kau dan memperdaya klien-klien, pelanggan-pelanggan kau yang merupakan rakyat Malaysia. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang kena scam gara-gara iklan, gara-gara posting, gara-gara akaun dalam media sosial yang anda tengok tu. Kau duk masuk media sosial tu, kau tengok iklan-iklan scam, kau tengok poster-poster scam, kau didatangi oleh scammer-scammer yang menyamar sebagai individu-individu lain yang scam kau dalam media sosial. Kau nak beli barang dalam platform media sosial tu. Kepada anda semua yang ada pengalaman dan kena scam ni, salah satu punca utama anda kena scam adalah kerana kegagalan platform media sosial ni melindungi anda, dan kerana kelemahan ciri keselamatan platform media sosial ini yang membenarkan scammer ini duduk dalam media sosial dia dan menyamar sebagai orang lain. Sekarang ni lagi jangan cakap lah, aku tengok dah macam-macam gambar video yang keluar menggunakan AI dalam media sosial. Platform media sosial ini membenarkan pihak lain menyamar sebagai orang lain. Senang cerita macam inilah. Platform media sosial ini membenarkan si scammer-scammer ini yang menyamar sebagai orang lain atau pihak lain atau agensi lain duduk dalam media sosial dia. So, kalau anda tanya saya, nak salahkan siapa platform media sosial, anda harus bertanggungjawab. Kena ajar dia orang ni. Kalau kita tak keras, dia orang tu semua tak pedulikan kau pun. Dia orang fikir dia orang boleh buat duit melalui platform dia orang. Dia makin kaya, kau makin miskin, kena scam. Dia mudah je, Mat. Dalam media sosial ni, kau kenal pasti fake account, kau turunkan fake account, kau block semua fake account, habis cerita. Masalahnya yang kau block ni orang-orang macam aku, konten-konten info, bahan video macam aku yang kau block. Yang scammer-scammer tu yang guna fake account, kau biar kat dalam tu. Rakyat Malaysia 6.9 juta ringgit sehari duit rakyat Malaysia kena scam setiap hari. 69 juta, 69 juta, 69 juta, 69 juta, 69 juta, 69 juta setiap hari, Mat, selama setahun.